Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mengajar tentang kata tunggal dengan kata majmuk. Walaupun topik ini agak senang dalam bahasa Melayu, ia adalah asas dalam aplikasi bahasa dalam bahasa Melayu. Jadi jom kita mula. Kata tunggal ni ialah kata tunggal, kata yang tak ada imbuhan, iaitu ger ataupun ger. Ada suku kata, dan suku kata tu maksudnya berapa banyak vowel yang ada dalam perkataan itu. Contohnya kalau satu suku kata ada satu vowel je, macam bank ataupun check ataupun bag. Kalau dua suku kata pula, dia air, duit, dia ada, dia tengok jenis berapa banyak vowel dalam tu. Ada dua jenis kata tugas. Kata tunggal ni ada kata yang boleh berdiri dengan dua kaki, iaitu contohnya kata-kata macam banyak, berat, ringan. Kalau yang tak boleh berdiri tegak atau berdiri sendiri ialah di, oleh, daripada ataupun kepada. Itu kena ada maksud, itu kena ada tambahan perkataan lagi supaya dapat maksud. Baik, kita pergi ke kata majmuk pula. Kata majmuk ni ialah kata dua dasar yang digabungkan ataupun dirangkaikan. Kita mula dengan kata majmuk bebas. Bebas ni dia ada macam-macam, macam kereta api, tengah hari, lagi balai polis, jalan raya. Itu adalah kata majmuk bebas. Seterusnya ialah kata majmuk yang istilah kata majmuk istilah khusus. Kata majmuk ini lebih spesifik, macam bunga emas, badan air ataupun jangka hayat, bukan hayat jangka. Ada dua lagi, iaitu kata majmuk kata majmuk peribad, kata majmuk kiasan. Kata majmuk ni ialah sebahagian daripada peribahasa, macam ringan tulang, anak emas, abang ipar. Itu adalah kata majmuk kiasan. Kiasan ialah berhubung dengan peribahasa. Sekali kita pergi dengan kata majmuk mantap. Dan mantap ni cara ditulis dia bukan terpisah. Cara ditulis ialah rapat. Antaranya ialah antarabangsa, jawatan kuasa ataupun bumi putera. Itu adalah kata majmuk mantap. Jadi itu je lah sahaja Yusuf nak ajar. Masa Yusuf rekod video ni, Yusuf sedang puasa, dan Alhamdulillah Yusuf dapat mengajar dengan lebih jelas walaupun Yusuf penat. Sekian, terima kasih.